guys, macam yang aku cakap sebelum ni, kalau ada mana-mana brand official yang keluarkan phone kecil macam Sony SQ3334 4G aku ni, aku akan beli. Jadi sekarang kat depan ni kita dah ada satu brand official iaitu Blueford dan model dia adalah NX1. Macam yang packaging dia sendiri kalau tengok memang betul-betul niat untuk buat smartphone. Tak macam Sony SQ3334 4G ni yang kotak dia macam ni je. Tapi dekat Blueford ni dia punya kotak memang nampak niat. Dekat sini ada NX1, di sini ada dia punya website dan bawah ni logo lagi, dan dekat bawah ni ada keterangan email dan sedikit detail yang korang tak baca pun. Dekat atas kosong dan ada Blueford design tu sahaja. Dan cara buka kotak dia memang unik Korang kena buka daripada atas macam ni. Dan ni adalah casing dia. Yes, korang akan dapat casing percuma dalam box ni. Tapi mana phone dia nanti kita tunjuk sebab aku dah keluarkan phone dia awal-awal. Dekat sini pun korang akan dapat lagi satu tulisan. Yang ni aku tak pasti apa, tapi aku rasa Blueford NX1 lah dia tulis. Untuk packaging dia kalau korang tengok memang sangat nice. Korang akan dapat macam-macam kat phone ni. Macam yang korang beli phone-phone regular pada umumnya, satu adapter, tapi aku tak dapat adapter lah untuk versi global ni. Kalau versi China dia akan bagi satu adapter. Dekat dalam ni juga korang akan dapat macam-macam benda. Antaranya korang akan dapat satu SIM injector yang bertuliskan Blueford. Satu lagi korang akan dapat satu converter daripada C to USB jack. Korang akan dapat tinted. Korang akan dapat layar. Dan korang juga akan dapat satu USB to Type-C. Ni kabel Type-C to USB lah. Dan user manual. Itu sahaja. Tapi untuk sebuah smartphone kecil, dia punya packaging tak macam phone kecil. Dia macam phone-phone pada umumnya. Dan siap korang akan dapat free tempered glass lagi. Dan yang menariknya korang dapat satu lagi casing warna hitam macam ni secara percuma. Yang ni free gift lah dia bagi. Dan untuk phone dia sendiri korang boleh tengok memang cantik. Ni adalah Blueford NX1. Aku pilih ni warna biru. Dia ada 3 warna, putih, hitam dan biru. Actually aku nak pilih hitam sebenarnya, tapi sampai-sampai je warna biru. Aku pun tak sure kenapa, tapi takpelah. Okey, mengenai design dia ni memang aku suka. Dia punya phone ni terasa solid je dekat tangan. Ukuran saiz dia pun memang ngam-ngam. Dan untuk dia punya luaran ni, korang akan dapat satu kamera 20 megapiksel, satu flash, Blueford, dan dekat tepi ni korang akan dapat satu power button yang ada garisan warna merah macam ni. Dekat sini pula dia punya SIM tray. Dekat SIM tray dia ni korang boleh masukkan satu micro SD dan juga satu micro SIM. Ataupun korang boleh masukkan dua micro SIM tanpa SD card. Dekat bawah ni korang ada satu mic, satu port Type-C. Dekat tepi ni ada volume button. Atas ni ada IR blaster Dekat phone ni dia ada IR blaster. Tapi dekat mana speaker dia? Speaker dia berada pada bahagian atas. Tu yang unik dia. Dia punya paparan memang sangat nice. Yang ni dia dah support 60Hz dengan IPS LCD. Siap ada Face ID untuk unlock phone korang. Untuk ukuran saiz pula, sebenarnya phone ni hampir sama dengan Sony SQ3334 4G tu. Cuma sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih lebar. Yang menariknya dengan model Blueford ni, dia datang dengan OS sendiri yang dia panggil sebagai Ford OS 1 dengan dia punya Android ni berbasis Android 15 dengan antarmuka menggunakan stok Android. So dia punya scrolling experience, dia punya penggunaan memang sangat lancar sebab dia tak ada apa-apa jenis bloatware mengarut, dia tak ada apa-apa jenis UI yang mengarut. Dia sendiri dia menggunakan Helio G81 dengan octa-core up to sampai 2.0 GHz. Dengan RAM 8GB dan 128GB storage. Untuk secara spek, yang ni berada pada orang cakap spek antara yang tertinggi untuk sebuah smartphone 4 inci. Untuk kapasiti bateri pula dia datang dengan 3000 mAh dengan 10W fast charge. So bagi aku itu sudah cukup lah untuk sebuah phone yang saiz macam ni. Dengan chip daripada MediaTek Helio G81 tu, bukan sahaja korang nak buat multitasking atau kegunaan harian, korang nak layan gaming pun memang takkan ada masalah. Macam yang korang tengok ni lah. Dia punya gaming experience memang sangat lancar. Ni rupa dia selepas korang pasangkan casing warna hitam tu. Macam mana? Nice kan? Walaupun dah pakai casing, saiz dia tetap masih kecil.
Untuk harga dia sendiri, aku beli phone ni dengan harga sekitar $176 bersamaan kalau kita convert kepada duit Malaysia tu, dia dalam 700 setengah ke 800 macam tu termasuk tax. Jadi kalau pendapat korang macam mana? Agak-agak berbaloi ataupun tak aku beli? Sebab macam yang korang tahu sebelum ni aku pakai iPhone 13 mini, tapi aku jual iPhone 13 mini tu untuk dapatkan model ni. So, mestilah ada something yang menarik dekat phone ni kan. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut mengenai phone ni, korang boleh direct komen dan follow.